Kakak yang ada masalah perut buncit tu, sini Mimi nak share 3 tips macam mana nak elak perut buncit. Yang pertama, akak jangan makan snack pada waktu malam sebab tengah malam itulah sistem penghadaman kita slow. Jadi, makanan yang akak makan tu senang jadi lemak sebab itulah perut akak buncit. Yang kedua, cuba akak kurangkan minum air yang bergas sebab gas dari soda itulah yang buat perut akak jadi kembung dan rasa bloated. Yang ketiga, akak kawal craving akak dengan snack yang sihat. Contohnya ke kacang atau dark coklat. Ini tak asyik makan jajan, keropok, keripik sebab itulah perut akak buncit. Jadi, kalau akak nak elak daripada perut buncit, ikut 3 tips yang Mimi bagi tadi. Macam biasa, bagi korang yang nak kurus dengan lebih laju dan cepat, korang boleh cuba 2 produk Vistafit ni. Yang biru ni adalah meal replacement, iaitu pengganti sarapan pagi dan makan malam. Ia bantu untuk kurus, bantu untuk kenyang lama, rendah kalori, naikkan metabolisme, turunkan berat badan dan inci loss. Dan yang hijau ni pula adalah fiber detox yang ada extra 9 enzim. Ia bantu untuk elak berat badan, ia bantu untuk elak tambah berat, bantu elak berat stok, bantu melawaskan, bantu elak sembelit dan bantu buang toksin yang berlebihan. Cara guna dan ilmu cara makan lengkap percuma kita bagi sekali. Jom tengok feedback yang dah berjaya. Guna 7 botol dengan 2 detox. Dah turun 12.7 kg. Pergi beli dekat beg kuning. Stok limited. Beli sekarang.